Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang dikasihi. Selamat datang ke podcast Jom Kenali Solat. Saya Cikgu Izzah. Hari ini kita akan belajar bersama tentang solat, ibadah yang sangat penting dalam agama Islam kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Izzah. Saya Ali, sudah bersedia untuk belajar tentang solat. Cikgu, boleh cikgu jelaskan kepada kawan-kawan yang mendengar apa sebenarnya maksud solat? Baiklah Ali, solat itu berasal dari bahasa Arab yang bermaksud doa. Dalam Islam, solat adalah cara kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang satu. Ia adalah komunikasi langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan pergerakan tertentu seperti berdiri, rukuk, sujud, sambil membaca ayat-ayat Al-Quran dan zikir sebagai tanda kita menyembah Allah. Oh, begitu rupanya. Tetapi cikgu, mengapa kita perlu mengerjakan solat? Adakah ada ayat Al-Quran yang menyuruh kita solat? Soalan yang bagus, Ali. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita untuk mendirikan solat dalam banyak ayat Al-Quran. Contohnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman yang bermaksud, "Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Wah, jadi solat itu memang perintah Allah. Cikgu, boleh tak tanya kepada pendengar kita, adakah adik-adik yang mendengar tahu berapa kali kita perlu solat dalam sehari? Baik Ali, adik-adik yang mendengar, boleh jeda podcast ini sebentar dan cuba jawab. Berapa kali kita perlu solat dalam sehari? Betul. Jawapannya adalah 5 kali, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahawa solat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir di depan rumah kita. Jika kita mandi di sungai itu 5 kali sehari, masih adakah kotoran pada badan kita? Begitulah solat 5 waktu. Ia membersihkan dosa-dosa kecil kita setiap hari. Cikgu, baru-baru ini saya lihat bapa saya solat, tapi pergerakannya sangat tertib. Kenapa perlu begitu ya, cikgu? Ali, solat kita mempunyai rukun-rukun yang perlu diikuti. Rukun solat adalah asas perbuatan yang wajib dilakukan secara tersusun dalam solat. Jika kita tinggalkan salah satu rukun solat, maka solat kita tidak sah. Adik-adik tahu tak berapa rukun solatnya ada? Saya rasa ada banyak. 5, 10? Rukun solat ada 13 perkara, Ali. Mari kita belajar. Rukun solat terbahagi kepada 3 jenis. Pertama, rukun qalbi, iaitu rukun yang melibatkan hati, seperti niat. Kedua, rukun qauli, iaitu rukun yang melibatkan bacaan, seperti takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Ketiga, rukun fi'li, iaitu rukun yang melibatkan pergerakan badan, seperti rukuk dan sujud. Wah, banyaknya. Boleh cikgu tunjukkan bagaimana cara melakukan solat dari awal? Baiklah, Ali. Sekarang, cikgu akan terangkan langkah demi langkah. Adik-adik yang mendengar podcast ini juga boleh mengikuti pergerakan ini. Langkah pertama, kita berdiri menghadap kiblat dengan tegak. Kemudian, kita berniat dalam hati mengikut solat yang hendak dikerjakan. Selepas itu, angkat kedua tangan setentang bahu atau telinga dan sebut Allahu Akbar. Ini dipanggil takbiratul ihram. Macam ini, cikgu. Berdiri tegak, angkat tangan dan sebut Allahu Akbar. Betul, Ali. Selepas itu, kita letakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan letak di dada. Kemudian kita baca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek lain yang kita hafal. Cikgu, selepas itu apa pula? Selepas itu, kita rukuk. Rukuk bermaksud membongkokkan badan dengan kedua tangan memegang lutut sambil membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Kemudian, kita bangun pula dari rukuk yang dipanggil iktidal sambil membaca Samiallahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Iktidal. Cikgu, dan selepas itu kita sujud pula kan? Betul sekali, Ali. Selepas iktidal, kita sujud dengan meletakkan kedua telapak tangan, lutut, hujung jari kaki dan dahi ke lantai. Sewaktu sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Selepas itu, kita duduk antara 2 sujud sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni
warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Kemudian, kita sujud sekali lagi. Cikgu, boleh tak kita lakukan satu aktiviti? Adik-adik yang mendengar podcast ini mungkin boleh mengikuti pergerakan yang cikgu ajar. Idea yang sangat baik, Ali. Mari kita lakukan aktiviti Jom Praktik Solat. Adik-adik boleh berdiri dan ikut pergerakan solat yang saya sebutkan tadi. Berdiri tegak, angkat tangan untuk takbir, letakkan tangan di dada, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud dan sujud lagi. Boleh berhenti kejap podcast ini untuk adik-adik praktikkan. Selepas selesai, tekan play semula. Wah, best ni aktiviti ini. Cikgu, boleh cikgu berikan panduan kepada ibu bapa yang mendengar podcast ini tentang cara mengajar anak-anak mereka solat di rumah? Tentu sekali, Ali. Untuk ibu bapa yang mendengar, inilah beberapa panduan praktikal untuk mengajar anak-anak solat di rumah. Pertama, jadilah contoh tauladan yang baik. Anak-anak akan mengikut apa yang ibu bapa lakukan. Kedua, ajar secara berperingkat-peringkat, dari bacaan mudah hingga yang lebih sukar. Ketiga, gunakan pendekatan yang menyeronokkan seperti melalui video, buku bergambar atau permainan. Keempat, beri ganjaran dan pujian apabila anak berjaya melakukan solat dengan betul. Kelima, jadikan solat berjemaah di rumah sebagai aktiviti keluarga yang menyeronokkan. Cikgu, kadang-kadang saya keliru semasa solat. Apa yang harus saya lakukan jika terlupa bilangan rakaat? Jika kita terlupa atau keliru tentang bilangan rakaat, kita boleh melakukan sujud sahwi di akhir solat, iaitu sujud tambahan 2 kali selepas memberi salam. Tetapi, perkara paling penting adalah kita perlu fokus semasa solat. Ingatkan diri kita bahawa kita sedang berkomunikasi dengan Allah SWT. Baiklah cikgu. Adik-adik, sekarang mari kita main kuis kecil. Dengar soalan saya dan cuba jawab. Berapakah jumlah rukun salat yang ada? Betul. Jawapannya adalah 13 rukun salat. Wah, bagus, Ali. Sekarang, soalan kedua untuk adik-adik. Apakah maksud solat? Betul. Solat bermaksud doa. Dan ia adalah cara kita menyembah dan berkomunikasi dengan Allah SWT. Soalan ketiga. Sebutkan 5 waktu solat fardu. Ya, betul. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Adik-adik semua sangat pintar. Solat adalah tiang agama. Jadi, kita semua perlu belajar dan mengerjakan solat dengan betul. Ingat, solat bukan sahaja mendekatkan kita kepada Allah SWT, tetapi juga mencegah kita daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih cikgu kerana mengajar kita tentang solat hari ini. Saya rasa sangat teruja untuk terus belajar dan mengerjakan salat dengan lebih baik. Sama-sama, Ali. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah mendengar podcast Jom Kenali Solat hari ini. Jangan lupa untuk berlatih solat di rumah dengan panduan ibu bapa atau guru. InsyaAllah pada episod seterusnya, kita akan belajar tentang cara-cara berwuduk dengan betul. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.